Pening. Anda beginner running, tak tahu nak beli kasut running atau training atau lifestyle. Ini perbezaan antara tiga kasut ni. Satu, kasut running. Kasut running dia buat untuk absorb impact. Lepas tu bila kita pijak, dia absorb dan dia akan push kita ke depan. Okay, absorb impact dan push ke depan. So most kasut running dia akan extra sikit kat belah tumit untuk absorb impact, dan rendah sikit supaya dia ada rendah sikit, dia akan senang nak push atau rocking dia panggil. Okay. Nombor dua, kasut training. Kasut training dia buat untuk stability yang maksimum kat tapak kaki kita. So kenapa bila pakai atau kasut dia tapak dia extra wide dari depan sampai belakang. So bila kita pijak, especially kalau angkat berat ke apa, dia tak gerak. Dia very stable, very secure kat tapak kaki. Okay. Nombor tiga, kasut jalan. Kasut jalan dibuat untuk jalan santai, so dia lebih fokus pada support di bahagian tumit. Depan dia biasa saja. So sebab untuk kasut jalan dia lebih banyak berdiri dengan jalan normal. Okay, korang dah faham apa beza tiga kasut ni. So kalau korang masih tak sure lagi nak pilih kasut yang mana, korang boleh datang kedai atau WhatsApp kita. Tolong like, follow, share video ni kat kawan korang yang beginner juga. Alright, thank you semua.